tidak ada iltizam untuk protek hak kepentingan Melayu seperti mana diprotek oleh perlembagaan, selagi itulah itu kita tak boleh anggap dia orang ni sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izam Bela. Okey, pertama terima kasih kepada media, sahabat-sahabat yang ada, sahabat-sahabat daripada PDRM boleh dekat belakang tu kan. Cuma minta sahabat-sahabat PDRM tu tulis benda ni, satu benda. Apa yang saya cakap ni saya tak tujukan kepada pemimpin kita sebab buang masa kan. Kita tak mau cakap dengan pemimpin lah. Pemimpin buatlah apa korang nak buat. Dah buang masa lah, tunggu 3 tahun. Apa benda pun tak ada jumpa. Dah sampai masa kita NGO tak nak cakap dengan korang. Korang ni semua cuma lah orang-orang yang akan lepas jatuh, naik, tukar kerajaan dan sebagainya. Semua ni bekas bantuan dan bakal bantuan je kan. Buat kerja tak mau kan. Amanah ada tapi tak mau buat kan. So hari ni minta special branch kat belakang tu tulis, saya tidak bercakap dengan pemimpin Melayu. Pemimpin Melayu boleh balik pakai kain pelikat tidur. Okey, itu je yang kita nak bercakap hari ni, ialah bercakap dengan orang-orang Melayu tu sendiri. Okey, apa yang sedang berlaku pada ketika ni kan. Ini perkara-perkara yang akan membawa kesan kepada orang Melayu. Saya bercakap direct kepada orang Melayu kan. Okey, nombor 1, banyak perkara sedang berlaku pada ketiga ni melibatkan kepentingan yang akan menjejaskan kedaulatan kuasa orang Melayu sendiri dekat negara ni. Nombor 1, tentang beberapa program yang ada, perancangan yang ada. Bab URA tu dah disentuh sebelum ni. Satu perkara yang saya nak sentuh lagi ialah bab persamanan semula kawasan pilihan raya. Okey, ini yang akan menyebabkan orang-orang Melayu hilang negara kan? Kalau tak ditangani dengan betul, saya nak supaya orang Melayu sedar tentang perkara ni dan tahu siapa yang kita akan angkat nanti untuk duduk di parlimen untuk menyelamatkan keadaan kita pada waktu masa nanti kan. Okey, nombor 1, setiap 8 tahun sekali persamanan semula akan dibuat. 2018 kali terakhir ianya dibuat. 2026 ialah persamanan semula yang baru akan dibuat. Okey, ada pertambahan lebih 5.8 juta pengundi baru kan. Lepas tu terdapat cadangan-cadangan yang mereka akan pecah beberapa kawasan pilihan raya sehingga menjadi kepada 76 sampai ke 80 lebih kawasan baru. Dan antara tempat-tempat yang dicadangkan untuk dipecahkan ialah kawasan-kawasan di mana jumlah pengundi itu lebih ramai, lebih daripada 100,000 seat. Lebih daripada 10 seat ada 100,000 lebih pengundi. Dan kita tengok contohnya seperti Bangi, mungkin akan pecah 3, mungkin pecah 4 dan sebagainya. Dan kebanyakan kawasan-kawasan dengan majoriti lebih dari 100,000 ni bukan kawasan-kawasan milik Melayu. 70 ke 80 kerusi parlimen baru yang kemungkinan akan ada diwartakan nanti, berkemungkinan besar mereka ini bukan kerusi-kerusi yang akan memberi keuntungan kepada kuasa politik orang Melayu. Ini kita kena sedar dengan cepat. Okey, 10 seat ke bawah yang kurang daripada 50k pengundi, itu kerusi-kerusi orang Melayu akan dikombine, maka kerusi Melayu akan menjadi sedikit kan. Kena ingat benda ni. Saya bercakap dengan kita semua ni, orang kita, sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat NGO tak payah pedulilah tentang pemimpin ni, buang masa kan. Tak payah. Diorang ni ialah orang-orang yang dijangka 5 tahun je kan. Ini dah 3 tahun berjalan, buang masa je sembang diorang kan. Yang nak naik pun tak tahulah nanti kan. Blueprint pun tak ada, apa pun tak ada, cita-cita iltizam dan sebagainya pun tak ada. Selagi tidak ada iltizam untuk protek hak kepentingan Melayu seperti mana diprotek oleh perlembagaan, selagi itulah itu kita tak boleh anggap dia orang ni sebagai pemimpin. Okey, pemimpin seharusnya peduli tentang orang-orang yang dijaga. Okey, lepas tu persemanan ini akan menyebabkan hilangnya kuasa politik Melayu. Masuk pula satu lagi masalah baru, MM2H, Malaysia My Second Home. Sejak tahun 2002 program ini dijalankan, dah lebih, tak silap saya, dah lebih daripada 56,000 kelulusan diberikan. Kelulusan ni pula dikatakan kelulusan pada prinsipal. Setiap prinsipal tu boleh bawa masuk anak, bini, nenek dia semua boleh masuk ke sini. 56,000, separuh daripada ini ialah warga Cina. Kenapa ramai sangat kat situ? Macam ada satu plan lain pula, pelik sangat kat situ. Separuh daripada itu ialah warga Cina. Dan mereka ini pada tahun 2024 sebelum ni, mereka yang dapat kelulusan MM2H ni boleh bawa masuk anak-anak dia orang yang bawah 21 tahun ke bawah. Tetapi selepas 2024 mereka buat pindaan, mana-mana yang bujang pada usia sampai 34 tahun boleh dibawa masuk. Dan dia ada 3 tier. Tier 1, tier 2, tier 3. Tier pertama tu diberikan satu keistimewaan yang mereka boleh minta PR. 3 tier ni sebenarnya boleh minta
dan warga negara. Bayangkan kalau masuk anak bini dan sebagainya, pelbagai persekutuan ke-14 tu dia beri satu keistimewaan kepada anak-anak PR yang duduk di sini untuk mendapat kewarganegaraan. Ini kita kena tengok dalam tempoh 20 tahun ke 30 tahun akan datang. 20 tahun dia sampai umur 18, dia orang boleh minta kewarganegara. Kewarganegaraan ini adalah satu benda yang melibatkan kedaulatan. Dia bukan satu benda yang kita boleh bagi macam jual kuih je kan. Jual kuih pun tak boleh dah sekarang kan. Nak jual kuih pun kacau habis semua. Kesian orang-orang tu kan. Ini macam jual kuih je bagi. Nak minta warga negara, kelulusan warga negara dah duduk beberapa tahun kat sini sampai tak boleh cakap Melayu, terhegeh-hegeh. Kementerian ubah prosedur dan sebagainya sampai ke tahap kalau tak boleh cakap Melayu, layan juga. Tanya soalan-soalan. Kalau cakap dengan pemimpin ni, saya perlukan kurma kat sini ya. Batal puasa. Boleh batal puasa. Tukar prosedur, nak bagi longgar. Sampai kau tak boleh cakap Melayu tu tanya, boleh makan ke tak boleh makan? Itu Bangla undang lah. Nak jadi apa ni? Warga negara elong ke ni? Sampai level apa ni? Nak jadi apa ni? Okey, benda ni perlu semak semula. MM2H perlu disemak semula. Cheong King Sing ni, takkan tak ada siapa-siapa yang kat atas tu tengok dia kan? Bebas Cheong King Sing, king betul dia ni kan? Betul-betul king. Semak semula benda tu. Kalau tak semak semula, batalkan. Kalau tak batalkan, tak boleh semak semula, boleh tak boleh buat, pindah penerbangan. Banyak perkara yang perlu dipindah. Sebab ini akan menjejaskan kedaulatan kita. Lepas tu masuk pula Akta Sultan 3R dan sebagainya. Rimas lah. Akta Sultan ni pada 26 Julai 2023 tak silap saya, Menteri Azalina Osman Said buat pengumuman yang Akta Sultan akan dipindah. Akta Sultan kalau dipindah, apa akan jadi kan? Masa cadangan pindahan tu dia kata kita hanya akan kekalkan hasutan terhadap Peraja Melayu. Itu saja akan kekal sebagai kesalahan. Kesianlah polis-polis ini buat kerja kan. Habis semua undang-undang ni tarik, dia nak buat apa kan? Lepas tu bila tarik semua, tinggal hasutan Peraja. Antara benda yang akan efek ialah nombor 1, perkara 153, hak istimewa orang Melayu. Datuk Rizwan dah cakap tentang perkara 153. Tetapi apa benda yang akan berlaku tidak lama lagi bila perkara 153 ni, perkara 153 ialah perkara yang dihubungi di bawah Akta Sultan. Tak boleh hasut, tak boleh buat apa. Dan kita kena ingat, bila buang saja Akta Sultan, perkara 153, 152 ni, selepas ini apa yang akan berlaku, apa saja perbahasan di Parlimen melibatkan perkara 153, 152 akan bebas, boleh dibincangkan, boleh dicadangkan untuk dihapuskan. Kerana dalam Perlembagaan Persekutuan perkara 634, imuniti ahli Parlimen tidak terpakai kepada perkara-perkara yang dibangkitkan di dalam Dewan apabila menyentuh perkara 153 dan 152. Ahli Parlimen walaupun dia ada imuniti, kalau disebut tentang 153, dia sebut tentang 152, maka dia boleh dikenakan tindakan mahkamah dan sebagainya. Dan bila Akta Sultan ini dihapuskan, imuniti itu tercabut, pengecualian imuniti itu tercabut, maka siapa saja boleh masuk Dewan bahas tentang perkara ini. Kalau dia kata mari kita cadangkan untuk hapuskan 153, hapuskan 152, boleh dibahas di Parlimen. Dan bila di Parlimen, bila bertambah kursi dia yang banyak, bila dia 2/3, selamat tinggal kan? Tak tahulah. Bila saya tengok kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, NGO Melayu, NGO sana, bila pakai keris, dia dah mula ulu keris tu ke depan lah kan? Tak tahulah kan? Itu semua satu signal kan? Satu signal yang kita tak nak benda ni berlaku. Selagi boleh bercakap, tapi saya tak nak cakap dengan pemimpin Melayu. Balik tidur. Itu je. Bye.